Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ashraf. Hari ni kita dalam Jom Podcast Jakim untuk Ummah. Kalau sebelum ni kita dah berbual macam-macam topik. But hari ni saya rasa saya nak berkongsi dengan korang satu topik yang sangat-sangat saya rasa dekat dengan masyarakat sekarang. Khususnya saya sendiri dan juga anda semua yang ada social media. Takkan tak ada orang tak ada social media sekarang kan? Cuma saya ada satu soalan yang saya nak tanya dekat awak semua yang tengah menonton ni kan. Ni awak dengan saya awak kena jujur, okey? Pernah tak satu hari tu bangun pagi kan, kita rasa badan kita ada tapi kita rasa lesu, hati macam tak ke mana. Tapi itulah, nak tak nak kena senyum buat macam biasa, kena kerja seperti sedia kala. Bukannya kata nak mengada, bukan kata manja, tapi ramai orang gelarkan benda tu burnout ataupun ada yang kata stres. So hari ni kita dengan Dr. Zu kita in the house. Doktor, sihat doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah doktor. Doktor, macam tadi saya kata doktor kan, kadang-kadang kita bangun pagi sebelum tidur kita akan harap besok kita akan kata saya nak hari saya lebih baik daripada hari ni doktor. Kan? Itu kata-kata positif lah kan? Betul. Tapi doktor, bila bangun pagi rasa tak best. Badan ada ni kan, tapi hati tu rasa kosong. Jiwa tak ada. Itu kira burnout ke doktor? Okey, kalau diikutkan dari sudut situasi tu nak tidur, memikirkan tentang besok tak ramai tau sebenarnya. Oh, ke? Okey. Ya. Bukan satu kebiasaan untuk bagi diri saya yang dah insya-Allah lah banyak yang kes saya jumpa. Ataupun yang datang jumpa saya secara personal kan. Jumpa Dr. Zu, ada masalah. Okey, duduk-duduk kita cerita. Kita santai-santai bercerita. So tak pernah yang bila saya okey semalam, katalah malam tadi nak tidur, apa yang adik buat contoh kan. Makan, lepas tu solat isyak. Okey, alhamdulillah solat. Okey, bagus. Kan. Yang jadi masalah lepas tu saya tak boleh tidur lah doktor, banyak sangat fikir. Overthinking. Tetapi mereka tidak memikirkan untuk besok. Oh, dia fikir malam tu je? Mereka memikirkan untuk masa depan mereka, minggu depan. Jadi maknanya di sini, kalau macam Ashraf kata tadi, memikirkan tentang besok, sebenarnya itu adalah satu yang permulaan yang bagus. Sebab dia memikirkan untuk besok, maknanya dia telah ada planning untuk besok. Cuma masalahnya, planning dengan tindakan dia tak sama. Tak selari. Maknanya macam semalam pun buat benda yang sama, memikirkan tentang besok. Jadi bila dia asyik melakukan benda yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeza, maka dia akan frust. Maka dia kata dia burn out. Maknanya kenapa aku bangun pagi macam tak seronok kan? Jadi adakah aku stres, adakah aku burn out ataupun adakah aku depressed? Macam tu. Itu dah level lain doktor kan? Level lain dah tu. Jadi permulaannya sebab itulah alhamdulillah bagus Ashraf memulakan dengan sesuatu yang orang ingat macam biasalah. Simple, kan. ruji. Biasalah, relax kan. Snap out of it lah kan. Tapi sebenarnya apabila tidak diperhalusi ataupun difikirkan dari sudut yang lebih awareness tu. Awareness tu maknanya aku sedar aku duk fikir ni dah 3 hari memikirkan benda tu setiap malam. Jadi apa aku buat? That is the awareness kita nak. Maknanya it's okay to think that way sebelum tidur. Tak salah. Okey je yang tu. Ashraf buka mukadimahnya begitu kan. Dia tidak salah, cuma asyik mengulangi pemikiran yang sama. Asyik mengulangi kerisauan yang sama. Akhirnya dia tertanya pada diri dia, apa aku buat ni sebenarnya? Jadi tidak ada jawapan. So maknanya kita sebelum tidur kita fikir pasal besok tu Itu okey. Bagus. Cuma besok tu kita buat benda yang sama macam semalam, itu tak ngam. Itu tak baik. Maknanya tidak ada awareness di situ. Jadi awareness, orang tanya apa itu awareness? Saya kadang-kadang cakap English nak cari bahasa Melayu nak agak sukar. Awareness, kesedaran. Kesedaran. Kesedaran ni maknanya berasal dari perkataan sedar kan? Sedar, betul. Kita ni cuba tanya diri Ashraf, dalam sehari berapa jam yang kita sedar? Kadang-kadang kita ni macam zombies. Bawa kereta pun macam zombies kan? Tahu dia dah sampai. Sedar tak kita? Mata celik tapi tak sedar? Tak sedar. Jiwa kosong sekali lagi. Alamak. Jadi jiwa dengan
pemikiran atau kognitif ya, kalau orang nak tanya lebih sikit dia kata kognitif, mana pemikiran dia Okey. tidak selari. Tidak bersama-sama. Dia tertinggal kat belakang. Awareness tu tidak ada bersama dengan apa yang dia fikir untuk besok. Jadi dia macam dalam bahasa psikologi dia kata subconscious. Subconscious, tak sedar. Tidak sedar, subconscious. Asyik mengulangi benda yang sama. Maka boleh berlaku stres. Dia dah cerita pula stres. Okey, sebelum tu kan doktor, saya nak tanya. Tadi kita ada sebut stres dan burnout. Ya. Kedua-dua ni adalah benda yang berbeza lah. Okey, dia macam orang kata sepupu lah kira. Sepupu. Okey. Mana berkait lah tu. Ada susu galur lah ni. Ada keturunan dia. Kan. Okey. Okey, jadi maknanya stres ni normal ke tidak? Okey, doktor tanya pula Ashraf. Okey, doktor. Apa pandangan Ashraf tentang stres tu? Pandangan saya pada stres lah. Kalau kata bila wujud perkataan stres, saya adalah satu benda yang saya tak selesa. Dan saya banyak fikir. Mana dia ada overthinking di situ? Ada overthinking kat situ dan membuatkan saya rasa saya tak boleh kawal situasi tu. Tidak boleh mengawal. Okey. Lepas tu saya stres lah. Itu tindakan saya lah. Maka berlakulah stres. Jadi maknanya di sini stres bagi Ashraf ada komponen di mana dia ada overthinking. Okey. Jadi bila saya bersama, saya cerita pengalaman jugalah kan, sebab bukan nak kata saya tak pernah stres. Stres juga. Baru hari ni nak cerita sikit, kucing saya sakit. Stres. Anak saya stres. Dah beberapa hari sakit, hari ni agak sakit jadi stres. Tadi pun datang jam, stres. Manusia kan? Biasalah. Maknanya kita menganggap stres itu perkara lumrah. Maknanya perkara yang berlaku selagi kita ni dinamakan manusia. Betul. Kita ada target kita dan kita ada macam orang kata hubungan dalam bentuk bersosial itu di mana kita memikirkan juga apa orang kata. Betul. Apa expectation orang. Dan kita tidak pernah melihat apa expectation kita. Jadi berbagai layer lah di situ kan. Jadi macam saya kata tadi, bila awareness tu tidak ada, bagaimana nak mulakan awareness itu? Awareness itu paling senang ya, bukan paling senang, saya kata paling asas ialah awak aware tak awak bernafas. Aware. Kan pernafasan. Betul. Apabila awak melihat kepada diri sendiri, baru Ashraf rasa, bernafas rupanya aku ni. Kan? Tetapi dari sudut psikologi, bila kita katakan, kalau saya bernafas dan saya sedar, adakah itu normal? Contoh ya. Bila kita dalam keadaan macam stres, apa berlaku pada pernafasan kita? Rasa tersekat lah. Sekat, laju kan kadang-kadang. Macam Mengah. Tak keluar nafas Ya. tu. Orang Kelantan kata tak boleh nyawa kan? Tak ada nyawa dah. Tak nyawa. Jadi maka telah ada awareness tentang masalah pernafasan dia sebabkan dia stres. Tetapi masa itu dia tak melihat itu sebagai stres. Dia hanya melihat mungkin aku tak cukup tidur kot. Penat ni kan. Jadi bila kita tidak aware yang kita mungkin stres, maka kita akan mengalami stres setiap hari. Sehingga menjadikan kita dalam keadaan dia panggil chronic stress. Chronic stress. Ni atas lagi? Dia naik lagi. So another level. Dia macam bawang tu lah. Bawang kita buka kan ada layer kan. Jadi sampai ke satu tahap kita jadi burn out. Apabila burn out ni ada definisi dia. Bukan semua orang burn out. Mungkin dia sebenarnya level stress. Jadi macam tadi Ashraf sebut, bila Ashraf stress rasa macam tak best kan? Tak selesa. Tak selesa. Jadi pernah tak aware kemudian aku stres lah. Ada tak pernah buat macam tu? Aku rasa aku stres, cakap satu orang lah ni kan. Aku rasa aku stres lah. Ada tak macam tu? Saya pernah rasa macam tu doktor. Cuma saya mungkin lah dah diletakkan dalam kepala, biasalah stres. Mana ada hari yang tak stres. Kita manusia kan. Stres tu salah satu benda yang gel dalam hidup kita. Macam tu lah. So saya rasa saya macam, kita stres, kita overcome lah. Kita buat benda-benda yang kita rasa boleh mengurangkan stres. Macam tu lah. So di situlah berlakunya badan kita akan ada reaksi. Jadi sebab itulah apabila saya cuba bercerita, saya mengatakan kita ni ada komponen jiwa. Kita ada komponen psikologi, di mana di situlah emosi kita, di situlah kognitif kita. Tetapi kita lupa kita ada jasad juga, body. Kenapa saya kata macam tu? Sebab
ada kes yang datang jumpa doktor, katakan saya depressed. Okey, saya tanya, okey, maksudnya macam mana? Okey, saya tak tahulah, tapi kan saya rasa macam hari-hari badan saya ni macam lenguh. Okey. Macam tak nak gerak lah kadang-kadang tu. Okey, jadi apa berlaku di situ? Maka fisiologi badan kita, dia saya cakap je doktor lah pula kan. Tak apa doktor, okey je. Kalau tak faham beritahu lah. Okey. Okey, bila badan kita ini, dia sebenarnya berfungsi sebagai satu blok. Okey. Okey, apabila kita faham bahawa kita ni ada emosi rupanya, kita ni bernafas, kita ni perlu bergerak. Okey. Tetapi kadang-kadang kita bergerak sampai kita lupa badan kita pun bergerak sama. Jadi, bukan kita tinggal badan kita. Kita lupa merasa kesakitan pada badan kita. Kita lenguh. Apa kita buat bila kita lenguh? Biarkan je. Dol lah kan. Jadi, bila badan kita merasakan kepenatan itu, kita push diri kita. Penat tu is in your mind. Kan. Normal lah tu, stres. Kau ingat kau apa kan. Kalau tak nak stres, duduk je rumah. Jadi kita menidakkan badan kita dari segi keperluan badan kita untuk rehat. Jadi dia push diri kita yang sebenarnya kita push our own body. Dia macam kereta lah. Dah tak boleh go ni. Bawa kereta yang sisi kecil tapi nak bawa macam kereta orang kata apa, Ferrari kan. Lalu rosak tengah jalan. Badan kita begitu. Maka stres yang kita sebutkan tadi itu stres dari sudut psikologinya. Jangan lupa stres badan. Dan apabila badan stres, dia jam terus, maka jadilah penyakit. Ada orang sebut GERD lah. Pernah dengar kan? GERD lah. Lepas tu dia ada masalah sakit-sakit sendi. Itu berkaitan dengan stres tu. Jadi maknanya permulaan untuk menjadi burnout itu ialah stres. Stres fizikal, stres emosi, stres pemikiran, macam tu. So maksudnya kalau kita dah tak boleh nak handle stres tu, itu yang pergi burnout tu. Daripada stres, dia jadi terlalu lama, badan pun dah start sakit, maka berlakulah burnout. Okey doktor. Macam tadi doktor ada cakap kan pasal badan kita tertinggal dan sebagainya tu kan. Ada pula yang ini back to how our mind work lah kan. Ada yang kata macam saya kata tadi, kita rasa macam okey lah, tak ada apa, benda tu biasa kan sebagainya kan. Tapi bila kita kata okey aku stres hari ni and aku tak boleh buat kerja, kita pula dah dapat judgement yang kau mengada, kau you think you are princess like that kan. Lembik generasi lah ni. manja kan. So macam mana nak cakap pula benda tu doktor, padahal kita memang betul-betul stres ni. Macam mana doktor? Jadinya apabila kita, itulah saya tak kata masalah. Generasi ni saya agak tak gemar bila kita melabelkan. Sebab masa saya saya sekarang ni tengah buat kajian dengan pelajar universiti. Mereka ni semua umur 20 tahun. Gen Z lah kot ya. 20, 21. 1997 first batch dia orang kata. Saya. Jadi mereka mengadu dengan saya. Kata, doktor, betul ke kami ni generasi lembik? Saya kata, apa tu? Siapa kata tu? Tak, bila kami mengadu ada masalah, itulah you all ni Gen Z, generasi lembik kan macam tu. Koyak. Cepat koyak. Koyak. Jadi sebenarnya perkataan itu dilontarkan oleh orang yang lebih dewasa. Okey. Kadang-kadang mak-mak kita. Jadi kadang guru-guru pun cakap macam itu. Betul. Jadi mereka ni telah dilabelkan. Bila mereka ni dilabelkan, jadi mereka nak mengadu kat siapa? Betul. Jadi sesama diorang pun dah ini koyak. Jadi berlakulah generasi yang lemah. Makin koyak. Yang tak ada siapa nak membantu mereka kan. Jadi sebab itu saya sebenarnya lebih suka jika generasi ini ada yang memimpin mereka. Dalam generasi itu, okey, kau rasa kau macam teruk kan? Okey, tak apa. Jom kita bincang. Apa berlaku kadang-kadang, mungkin Ashraf sekarang umur berapa? Saya 28. Okey, 28. Bila Ashraf bercerita tu, agak-agak yang bercakap tu umur dia berapa? Yang mengatakan awak ni, relax apa ni? Itu tak boleh ke? Agak-agak umur dia berapa? Atas saya lah kebanyakan dia 32, 35. Senior lah kan kira. Senior lah. Okay, sebab itulah masalah dia panggil generation gap. Okey. Bila ada generation gap itu, orang yang berada lebih senior itu, mereka rasa mereka lebih resilient. Bila mereka berjumpa dengan orang lebih tua, mungkin macam bagi saya, saya kata, you all ni kan tak macam saya dulu-dulu. Mulalah keluar cerita dulu kan. Saya dulu. Tak ada pun handphone hidup. Kan, kalau belanja RM20, itulah belanja sebulan. RM20 kan. Jadinya,
tidak ada generasi yang membantu generasi yang sebelum tu. Betul lah. Jadi maknanya sebab itulah apabila saya melihat keadaan itu, saya tidak gemar bila orang melabelkan ni. Sebab dia tidak baik sebenarnya. Dia panggil labeling, lepas tu jadi stigma. Betul. Maka berlakulah stigma. Jadi itu yang bila stigma ini, budak-budak yang terdedah ni mereka nak dapatkan rawatan sebenarnya. Betul. Jadi apa mereka buat sesama mereka, maka kata kau pergilah nanti macam dia kata kau. Betul. Tak payah orang luar dengan mak mereka sendiri. Jadi apabila saya dapat pelajar yang datang kan jumpa saya kat klinik contohnya, saya agak sedih juga. Saya boleh tanya, ada tak bincang dengan mak? Doktor, kalau saya kat dengan mak saya, dia kata, itulah engkau tak mengaji. Engkau tu lemah iman. Tak sembahyang. Solatlah. Kan, solat pun ni. Jadi belum apa dah kena label, dah kena judge, tak kuat iman. Jadi saya pun bertanya soalan yang sama. Kadang-kadang yang anak bayar-bayar anak saya kan, saya kata solat tak? Tanya macam tu. Jadi dia kata, solat lah doktor, takkan tak solat. Okey, bagus, Alhamdulillah. Walaupun saya tu memang rasa macam dia tak solat kan. Tapi kita nak menarik mereka ini, kita bertanya benda-benda yang pada mereka bila ditanya soalan macam tu, dia rasa macam macam mak aku tanya soalan je. Tetapi kita bertanya dengan nada yang lembut. Jadi kita kata, okey, Alhamdulillah, bagus kalau dapat solat sebenarnya, dan kita masukkan apa masalah. Baru kita tanya. Macam mana kita nak tackle dia orang lah kan doktor kan. Sebab mereka pun takut juga tanya doktor ni macam mak aku je kan contoh. Apa beza dia? Apa bezanya? Tapi aku rasa aku dah teruk ni. Bila balik orang kata engkau ni teruk lah, aku rasa aku kena jumpa doktor. Contoh kan. Jadi apabila kita bercakap macam Ashraf, bercakap dengan orang mungkin 2-3 tahun lebih senior. Jadi dia melihat orang yang bayi-bayi muda-muda ni macam lagi teruk pada dia macam tu lah. Lagi teruk lah. Aku dulu pun teruk juga. Aku lagi teruk lah macam tu lah. Kenapa kau tak boleh macam aku ni ringkas? Relax lah. Jadi di situ masalahnya. Jadi apa yang saya cuba nak harapkan generasi dan generasi ini saling menyokong. Betul. Kita tidak ada tu. Tak ada benda. Tak ada doktor. Semua orang nak cakap dia orang terpaling kan. Jadi tu yang kita terpaling ni tak apa, tapi kalau terpaling yang membantu. Kan. Okeylah. Tidak melabelkan. Jadi macam Asha tanya tadi, kalau bertanya pada orang yang tak membantu ni, saya rasa sesuatu yang mungkin perlu mencari pula di tempat lain. Mungkin. Circle lain lah doktor. Ya. Okey. Kalau ada lah kan. Ya, sebabkan bagi saya disebabkan somehow kita rasa macam mula kita rasa stres ni kecil sebab kita rasa kita ada tempat meluah kan. Betul. Tapi bila kita pergi kat tempat meluah tu pun tak function kan. That's why kita rasa kita pendam sendiri lebih baik, kita telan sendiri, and kita pergilah ke level seterusnya, burn out doktor. Betul. Is it burn out ni orang-orang yang bekerja sahaja ataupun tidak? Dia ada dari sudut sejarahnya. Dari sudut psikologinya, ada sekumpulan ni diketuai oleh seorang psikiatris lah. So dia ada klinik, contohnya klinik ni berkaitan dengan merawat penagih. Jadi untuk merawat mereka yang mengalami masalah ketagihan ada satu yang mencabar. Betul. Dan saya pun sangat salute lah orang yang boleh bersama-sama dengan mereka yang menghadapi masalah ini sebab dia bukan benda yang mudah. Betul. Jadi doktor bahagian pakar ni dia melihat staff nurse contohnya kan, fisioterapis lama-lama bekerja setiap hari buat benda yang sama. Lama kelamaan dia tidak ada passion lagi. Jadi dia melihat kenapa staff dia ni dah 2-3 tahun ni macam lemah je. Jadi dia tak merasakan mereka ni depressed. Bila makan bersama semua tapi bila nak start balik kerja lemah. Macam tu. Jadi dia buatlah satu kajian dan dia melihat isu berkaitan dengan burnout sesuatu yang real. Bukan stres saja. Burnout ini dia bukan diagnosis lah macam depression kan. Jadi tetapi dia boleh menyebabkan orang yang tidak mengatasinya menjadi depressed. Boleh menjadi anxious. Jadi apa kategori dia? Burnout ini yang saya pun tengah buat kajian tentang burnout ni. Sebab tu saya rasa ada passion jugalah. Sebabnya bila saya buat dengan pelajar, sebelum ni saya pernah buat dengan staff pekerja. Pekerja kerani macam tu kan. Dan terdapat perbezaan dari sudut, dia ada 3 komponen dia. Burnout dari segi personal. Contoh, aku rasa macam aku ni teruk lah.
It's all about you. Okay. Aku rasa macam asyik-asyik macam nak sedih je. Semua salah aku. Semua salah aku. Aku rasa macam aku ni pemalas kot. It's all about me. Okay. Kemudian komponen yang kedua adalah burnout berkaitan dengan rakan setugas. Katalah macam Ashraf sebut tadi kan, abang-abang senior kan. Bila pergi kerja je macam abang ni macam aku tak boleh lah kerja dengan dia. Rasa tak ngam lah. Dah tak boleh dah tak ngam. Dia dulu okey, sekarang dah tak ngam. Okey. Jadi mungkin dia akan tengok, kau ni kenapa Ashraf? Aku cakap tak tengok muka macam benci kat aku je. Tak ada apa. Tak ada apa. Dengan bos, katakan ada bos kan. Kalau kita sendiri bos, mungkin dengan staff di bawah kita. Dia dah tak ada perasaan yang empathy dah tak ada. Tak ada rasa macam bila jumpa Abang Joe lah katakan, Abang Joe happy dah tak ada. Semua negatif. So maknanya bos pun boleh burn out dah? Boleh, sangat boleh. Okey, itu antara kita dengan staff. Ketiga adalah antara kita dengan apa yang kita tengah buat sekarang ni. Kalau dia student dengan dia punya course je lah. Kalau dia macam medical student, dia dah tak minat dengan pelajaran dia. Dia tak minat dengan buku dia. Berkaitan dengan pengajian dia. Aku nak quit lah. Jadi tadi dia kata personal diri dia. Yang kedua di sekeliling dia, orang-orang sekeliling dia. Yang ketiga dengan pekerjaan dia. Maknanya dia dah tak minat dengan kerja dia. So semua benda yang dia, kita start dengan diri kita, lepas tu surrounding kita dan apa yang kita sedang usahakan. Kita sedang buat ni. So burnout berkaitan dengan kerja. Itu real. Itu real berlaku. Maknanya aku dah tak suka kerja aku. Aku dah tak minat dah, macam kata doktor. Dah tak minat dah tengok patient ni. Macam rimas aku tengok patient ni. Aku dah rimas dah. Jadi adakah itu burnout? Maka perlu dilihat dari sudut bagaimana dia menjejas pekerjaan kita. Jadi dah terjejas dengan perkara-perkara ini, mungkin kita sedang burnout. Jadi dia sangat spesifik. Stres ni dia kadang stres dengan kucing, stres dengan benda itu, stres dengan dia banyak kan. Dia best sikit lah. Terlalu general dia kata. Tapi bila kita kata burnout ini, jadi kita kena agak spesifik. Adakah awak ni mengatakan tentang kerja awak sekarang? Saya dah tak suka lah. Saya dah rimas lah, menyampah. Apa sebab macam tak kena je. Aku buat je macam ni. Kemudian bila dengan kawan-kawan, rakan-rakan, aku rasa macam aku je yang asyik buat. Orang tak buat pun. Faham. Aku lepas tu bila aku buat kerja yang bagus, bos aku tak kata aku bagus pun. Macam tu je. Tak dapat award pun. Tak naik pangkat pun. Jadi dengan diri dia, aku ni macam sakit je. Dia start jadi very critical about self. Faham. Maka ini burnout. Burnout ni tak semua orang, yalah, tak ada orang nak pun kan. Tapi kalau kata semua ada certain part, certain orang yang mengalami burnout ni dan dia tersangkut dekat posisi tu, doktor. Contohlah saya bagi kan. That's why saya tanya tadi, bos boleh burnout ke? Contoh bos burnout kan. Macam mana dia nak berhenti kerja? So macam mana situasi tu nak counter, doktor? So itu soalan yang kalau tu saya kata tadi, saya melihat dari sudut pekerja, staff, dan saya lihat dari sudut pelajar. Yang menariknya, ini hasil lah, dapatan orang katakan, yang belum saya analyse betul-betul lah secara kajian. Saya melihat yang mereka yang bekerja itu atau berkerjaya dah kerja katalah 5 tahun, ada yang 10 tahun. Burnout dia adalah level colleagues, maknanya sesama rakan sekerja. Personal burnout tak sangat. Dia ada kiraan-kiraan kalau dia ada scoring kan. Kalau yang ni 10 katakan. Dia punya burnout dengan diri sendiri mungkin 4/10 contoh. Burnout dengan kerja dia mungkin 5/10. Tetapi burnout dengan rakan sekerja 9. Itu di sudut pekerja. Bila saya buat dengan pelajar ni, berbeza. Agak-agak Ashraf yang mana tinggi antara tiga tu? Antara personal, maknanya personal rakan. Rakan-rakan pelajar lain tu, kawan-kawan dia, ataupun pengajian dia. Saya rasa rakan-rakan tu paling tinggi. Maknanya awak pun rasa macam orang yang bekerja lah. Sama. Pelajar, bila saya dah buat kajian tu, mereka lebih tinggi burnout pada diri sendiri. Personal burnout. Mereka tidak ada masalah dengan colleagues. Tak ada masalah. Tak macam pekerja. Dan colleagues itu sebenarnya adalah
paling rapat bagi mereka. Oh, skor paling rendah tu. Skor paling rendah. Okey. Dan study mereka pun tak setinggi personal burnout. Jadi dalam dia ada dia punya dia panggil skill untuk mengira burnout ni. Jadi bila saya tengok apakah item-item menyebab mereka burnout pada diri sendiri, lebih kepada tidak puas hati dengan pencapaian diri. Tidak puas hati dengan orang kata fizikal. Mereka tak puas hati dengan keadaan diri mereka, rupa mereka, semua pasal diri mereka. Insecurity. Jadi itu menyebabkan burnout. Bila itu tinggi, maka keseluruhan mereka mengalami burnout tanpa disedari. Maknanya tahap insecure yang teruk pun boleh drive to burnout lah doktor? Maknanya sebab kategori burnout ini kalau nak lihat keseluruhan, sebab tu kita tak apa nampak. Sebab bila dia pergi ke kelas, happy. Okey je. Enjoy, relax. Bila dalam kelas, cikgu mengajar macam lecturer kan bagi dalam kelas tu, nampak macam okey. Tapi bila keluar result periksa, merudum. Semakin merudum, semakin ni. Bila jumpa secara personal, dia sebab masalah dia personal. Yalah tu. Dia tak boleh cerita pada lecturer dia. Jadi dia kena cari bila dia jumpa kawan dia pun sama macam dia juga. Relax lah kau ni. Apa yang kau teruk sangat? Jadi burnout yang sebegini yang sukar kalau dia tak berjumpa dengan pakar ataupun orang yang faham tentang masalah tu. Jadi macam apa yang saya buat selalunya, mereka tak nak jumpa psikiatris. Dia kata teruk sangat ke doktor, saya tak gila. Susah lah kan. Okey, kita jumpa kaunselor. Okey. Masalah jumpa kaunselor, bila nampak je pergi ke bilik kaunselor, dia ni ada masalah. Problem ni. Gelak dah. Jadi sebab tu saya sekarang ni sedang cuba buat satu program, dia panggil psychological first aid. Untuk pelajar sekarang ni, supaya sesama pelajar ni mereka peer support group. Betul. Jadi maknanya sebelum mereka jadi burnout, kita manage dulu stres ni. Jaga dia dulu. Macam saya katakan, kalau personal burnout, insya-Allah lebih mudah. Sebab apa mudah? Sebab you sekarang ni masalah adalah diri kita sendiri. Betul. Maka kita sendirilah yang cuba membantu diri kita. Betul. Kalau kita dengan kawan-kawan, sukar kan nak yalah, semua melibatkan ramai orang kan. Terlalu ramai. Terlalu banyak faktor luar. Kalau personal burnout, maka kita bantu diri kita sendiri. Itu ada teknik-tekniknya lah. Okey, alright. Okey doktor, macam tadi kita ada kupas sikit, kita ada borak sikit pasal stress, burnout dan berkaitan dengan agama. Kan? Ada orang cakap, bukan ada orang cakap lah, ramai orang cakap sebenarnya. Bila kita cakap, oh saya stres ni kurang semayang. Macam kita cakap tadi kan. Kau ni tak macam ni, kau tak macam tu, macam ni kan. Kurang iman di dada katanya kan. Tapi doktor, ada juga orang yang 24 hours, tak ada 24 hours, yang menjaga sudut agama, iman dan sebagainya, tapi tetap burnout. Macam mana pula kita nak hujah bab tu? So dia sebenarnya, macam saya katakan tadilah, bila kita mula melabelkan seseorang itu kurang iman. Jadi sebenarnya itu bukan hak kita untuk mengatakan begitu. Sebenarnya dia bergantung kepada situasi yang bagaimana kedudukan orang tersebut. Okey, macam saya katakan, saya pun ada pelbagai jenis macam sakit kan. Ada di antara mereka, bila saya berbincang bab solat, apa jawapannya? Doktor, saya tahajud doktor. Tak pernah tinggal. Okey. Saya mengaji. Setiap hari boleh dikatakan 1 juzuk tu habis. Tapi tak masuk dalam jiwa saya. Sekadar baca je. Jadi dia mengalami anxiety yang agak serius juga. Senang macam anxiety dalam bentuk risau je. Sampai tak boleh tidur. Jadi dalam kes ini, saya tak katakan yang awak tak mengaji ke? Sebab jawapan dia, saya memang mengaji tak berhenti. Jadi di sini, apa yang perlu kita buat? Berbanding dengan seorang lain ni pula yang bila tanya, saya dah 2 tahun tak solat doktor. Ada ni kisah benar lah kan. Saya dah 2 tahun tak solat. Kenapa saya tanya macam tu? Apa saya solat? Orang kata kalau saya solat pun macam sama je. Tak berubah pun, sama je. Kata, tak membantu lah dia rasa. Tak bantu pun. Saya pakai tudung ni pun sebab kalau saya tak pakai, orang pandang saya. Jadi apa saya buat semua tu? Jadi persoalannya ialah di mana kedudukan apa tu kita kata praktis itu. Mana ada sudut solat yang membantu. Ada 2 ekstrim kan. Jadi apabila saya melihat ke arah itu, saya pun berbincang juga. Macam sekarang ni saya pun ada saya buat PhD saya di bahagian akademik Islam.
dan dia bawa seorang profesor lah yang bahagian tasawuf. Jadi dia kata sebenarnya kita tidak boleh mengatakan perkataan itu. Tak boleh. Kita melabelkan tidak solat, tetapi itu adalah kaedah. Oh, okey. Untuk kita mengembalikan balik tenaga, energi kita tadi dengan cara bersolat. Itu betul. Tapi dengan mengatakan itulah kamu tak solat. Jadi macam mana dengan orang yang tak solat? Bagaimana orang yang memang mengaji, jaga, tapi mereka jumpa psikiatris juga. Betul. Okey, jadi sebenarnya itu ada kaitan, mungkin tidak ada kaitan, tetapi saya lebih suka bercakap itu sebenarnya kaedah dia. Kaedah. Okay. Jom tengok solat dia macam mana. Okey. Bukan solat dia, kita pun kan. Jom kita audit solat kita. Contoh. Betul. Okey, tadi adik kata macam adik solat tahajud kan. Tapi adik rasa macam tak sampai, jiwa tu masih kosong. Jadi kita tengok bagaimana solat tu. Ada yang kita panggil mindful solat. Mindful solat. Mindful solat. Jadi maknanya solat ini bukan hanya bila angkat takbir je. Dia kena mula dengan ambil wuduk tu macam mana. Bagaimana dia menghormati azan. Di mana dia solat. So solat ini kita tiang agama kan. Betul. Tapi kita tak boleh menjudge orang sebab awak tak solat lah awak jadi macam ni. Tetapi kita boleh katakan insya-Allah dengan solat dia membantu. Tapi kena tengok caranya. Macam mana lah. Itu di antara kaedahnya lah. Ada banyak kaedah-kaedah lain macam mengaji, macam berzikir. Tetapi bagaimana kita nak prescribe kaedah itu sangat penting. Contoh yang saya cakap tadi lah. Dia tak boleh kalau macam bagi saya tak tahu salah ke tidak. Kalau saya kata orang-orang yang berkata begitu dia orang agak agresif doktor. Ke itu tak? Dia judge. Dia judge lah. Dia judge orang. Memang sangat tak sihat lah doktor. Sangat tidak sihat. Sebab tu kita jangan judge. Kalau boleh jangan judge orang. Kalau nak judge diri sendiri boleh judge. Okey lah kan. Untuk macam improve. tadi nak sebelum tidur judge diri sendiri. Audit. Audit diri sendiri. Hari ni aku solat macam mana? Cukup tak 5 waktu tu kan? Kalau cukup alhamdulillah dapat 5 markah. Betul. 10 markah. Kemudian aku solat tadi khusyuk tak? Khusyuk ni dalam bentuk yang bagaimana? Betul. Jangan kita sibuk tengok orang khusyuk ke tidak kan. Kita tengok diri kita. Jadi kita audit diri kita sendiri. Kemudian kita praktikkan. Dan kita lihat. Macam tadi Aisyah sebut. Saya stres lah doktor kalau macam ni. Okey. Bagus sebab Ashraf aware. Okey. Aku stres. Okey, stop. Okey. Dia ada STOP ni ada maksud tau. Okey, apa tu doktor? Maknanya bila kita stres tadi tu. Okey, S. Permulaan step back. Step back. Take a step back. Okay. Berhenti, stop. Alright. Take a step back. Kemudian S, T. Okay. T maknanya dia ambil masa untuk dia menilai semula. Okay, take time. Kita take your time. Okay. Okay, you step back. Okay. Take a break. Okay. Take a break lah Okay. contohnya. Atau take your time. Okay, maknanya lepas tu kita pergi kepada O. O itu mana dia observe. Observe ni mindful lah. Mana observe. Nak observe apa? Observe semasa awak kata stress tu. Awak dah take a step back. Kemudian awak ambil masa. Atau take a break. Dan awak observe. Apa berlaku pada fizikal saya sekarang? Okey. Rasa otot ni ketat. Rasa penat. Nafas pun macam tersangkut-sangkut. So now you're observing your own body. Okey. Di situlah badan kita barulah kita rasa. Kadang-kadang lebih baik kita bercakap dengan badan kita. Mana bahagian aku yang sakit? Dia scan body. Dia panggil body scanning. Body scanning. Dia bila dia take a break tu, dia akan observe badan dia. Sakit lah rupanya badan aku ni. Okay, tarik nafas. Now you do your breathing. Okay. Kemudian P, proceed mindfully. Maknanya dia teruskan. Bila dia dah observe, kemudian dia dah yakin, aku dah okay. Baru dia proceed. Bukannya stop apa dia jalan. Jalan. Lampu hijau laga je. Lampu hijau je. Kena ada lampu merah. Kita kena berhenti. Dan lampu dan baru kuning, hijau kan? Kita balik. Mana dulu? Hijau, kuning, merah. Merah kan? Betul. So masa kita berjalan tu kita dah kuning tu maknanya you sense something is not right. Okay. Dan you stop, merah. Okay. Dan bila you berhenti tu terpulanglah berapa lama. Kalau you dah biasa buat perkara ni, mula-mula 20 minit, mula-mula setengah jam, dan you are aware. Okay.
Apa dia buat? Okey, ada orang dia guna kaedah psikospiritual. Apa Okey. dia buat? Bila dia tarik nafas, ada sesuatu yang dikatakan sebagai Sufi breathing sekarang ni. Okey, Itu macam mana pula tu? Profesor Cik Zarina daripada Akademi Pengajian Islam, Okey. dia telah menyediakan satu protokol. Okey. Okey, Sufi breathing ini adalah satu pernafasan, kita bernafas, kita tak rasa macam nafas kan? Nafas macam biasa? Bagaimana nak jadikan pernafasan itu pun ibadah kita? Okey, macam mana? Kan? Jadi maknanya okey, berzikir tu macam mana? Okey. Berzikir ni solat pun zikir kan? Mana betul. kita mengingat Allah kan? Apabila kita menggunakan pernafasan itu ataupun apa disebut sebagai Sufi breathing itu, maknanya bila dia start ada rasa, mana dia dah mula subconscious dah. Okey. Bawa jalan semua tiba-tiba, kenapa badan aku rasa lain macam? Dia dah start aware. Okey. Maknanya ada connection antara pemikiran dia dengan badan dia. Betul. Badan dia kata, "Oi, aku sakit lah, berhentilah." Badan dia kata kan. Maka dia secara automatik, badan aku sakit lah, aku kena rest kejap. Okey. Okey, katalah contoh, ni contoh kan. Dia boleh berhenti, kemudian dia pergi ambil wuduk. Okey. Kemudian dia pergi ke satu ruang. Kemudian dia duduk situ, duduk ke tak kisahlah. Ambil wuduk, betul solat 2 waktu ke, solat sunat ke, terpulang. Okey. Dia tidak ada. Masing-masing lah tu? Masing-masing. Okey. Okey, bila nak buat pernafasan ini, contoh nak demonstrasi ke? Silakan doktor. Contohnya apabila katakan dia dah relax. Okey. Kemudian fikiran dia banyaklah. Okey, bercelaru ni. Bercelarulah ni. Okey. Muka kerut kan. Okey, kemudian dia mula dengan pernafasan biasa je. Tarik nafas. Tarik nafas, just lepas. Okey, nikmatilah udara yang masuk keluar itu. Okey. Sedangkan selama ni we take for granted je pernafasan kita kan. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, nikmatnya pernafasan ni. Boleh rasa udara masuk, udara keluar. Okey, now we are aware of our breathing. Itulah awareness pertama. Okey. Okay, peringkat yang keduanya ialah dia panggil relaxation. Breathing yang membawa kepada relaksasi itu, di mana dia ada kiraan dia. Ini kalau nak buat. Okey. Okay. Kiraan dia supaya, kenapa ada kiraan ni? Supaya dia lebih meregulasikan pernafasan dia. Okay. Dia panggil, kadang-kadang dia panggil box breathing. Okey. Kotak. Kalau kita lukis kotak kan. So macam kiraan dia, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Masa tarik nafas tu, kemudian dia lepaskan, kiraan dalam hati lah. 1, 2, 3, 4. Okay, itu pertama. Yang kedua, bila dia tarik nafas, bila dia tak ketat dada tu, dia cuba tahan nafas pula. Okey. Kiraan 4 juga. Jadi bila dia tak dapat tahan, kemudian dia lepaskan 4. Jadi apa berlaku? Tarik nafas 4, tahan 4, lepas 4. Dia ulang balik. Jadi bagaimana benda ni boleh membantu? Disebabkan apabila kita tarik nafas itu, udara masuk, maka paru-paru kita mengembang. Kita akan masuk oksigen. Okey. Bila kita lepaskan, kita buat apabila kita nak mententeramkan orang ke apa, baby kan nangis kan, kita akan buat Okey. ada bunyi kita buat yang sama pada diri kita. Jadi bila kita tarik nafas, contoh kan, kita ada kembang macam tu dan kita lepaskan, kita buat pada diri kita tau. Kita tenteramkan diri kita ni. Okey. Jadi kita dapat cues daripada bunyi tu supaya jantung kita relax, saraf-saraf kita relax. Okey, peringkat yang mendalam ialah kita tahan nafas tu. Kenapa tahan nafas? Sebab kita ada saraf kita panggil parasimpatetik, simpatetik. Dua-dua saraf ni, satu saraf menenangkan, satu saraf yang menyebabkan kita nak buat cepat berderah kan. Itu simpatetik, semua laju. Laju, nak cepat. Nak counter simpatetik, saraf simpatetik ini adalah parasimpatetik. Nak on button dia, cuma dengan nafas je. Okey. Tetapi antara pernafasan tarik tadi kan, dan lepas tu di tengah-tengah tahan nafas. Okey. Kiraan 4 je. Okey, cuba buat. Okey, start balik ya. Saya kira 4, Ashraf tarik, kemudian tahan kiraan 4. Juga. Saya kira. Alright. Okey, boleh. Lepas tu lepas 4 juga. Bunyi 4. Okey, kita mula boleh? Boleh, betul. Boleh. Let's go. Okey, 1, 2, 3 kita tarik nafas. 1, 2,
3, 4. Okey, tahan nafas. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. Okey. Best tak? Kan? Tegang. Kan? Macam, oh. Dia rasa lega kan? Ah. Itu baru sekali. Ulang 2-3 kali. Okey. Yang dikatakan Sufi breathing tadi itu ialah apabila kita memasukkan elemen Allah. Oh. Boleh sebut, boleh kata dalam hati. Okey. Contoh macam dia tarik nafas. Sebut Allah. Masa dia nak lepas nafas. Okay. Sebab dia kena, bila dah praktis, dia boleh buat setiap masa. Tarik nafas, sebut Allah, tahan nafas. Tapi yang paling senang, bila dia lepas nafas tu, kan tarik nafas, tahan, Allah. Oh. Macam orang mengeluh. Oh, ya. Kan? Allah. Ya Allah. Itu mengeluh kan? Ini bernafas tetapi menyebut nama Allah bila dia Allah. Maknanya dia serah pada Allah. Macam tu jadinya. Jadi bila dia tarik nafas dengan awareness, macam sweet sangat nafas tu. Macam kita dahaga minum air sirap. Rasa nikmat dia lah. Nikmat dia. Tahan sekejap sebab kita nak on button Betul. parasimpatetik kan. Tahan sekejap. Bila kita lepas, Allah. Okey. Buat 2-3 kali dengan ada wuduk tadi tu. Duduk relax, buat ulang-ulang kali. Okey. Dah lah kita dapat pahala. Betul. Kemudian dia menenangkan kita. Betul. InsyaAllah. Wah, itu tips dia lah. Itu tips dia. Saya sebenarnya baru nak tanya doktor, apa tips yang kita boleh gunakan? Doktor dah jawab dah. Free je. Free je. Udara kan. Udara. Dapat pahala pula. Kita kena apa orang kata, lebih menghargai. Betul. Apa yang Tuhan dah bagi kan. Semua benda ni nikmat. Kita pinjam macam kita je. puasa lapar kan. Laparnya ya Allah, dapat minum je. Air segelas tu masya-Allah. Dia punya rasa tu lain macam doktor. Dua air sirap biasa je, tapi bila kita puasa air sirap tu nikmat. Begitulah bila kita stres. Kita tak pernah merasakan udara tu, ya Allah manisnya udara ni. Tak ada. Kan? Tapi tu fikir apa benda yang fikir, tak best je. Otak tu pun dah penat dah. Betul. Badan kata, "Biar kau nafas kejap." Relax. Take a break. Stop. STOP kan? STOP jadi. Pegang STOP tu, di mana nak letakkan breathing tu. Okey. Yang ini saya akan betulkan lepas ni. Benda ni sangat orang kata function. Nanti insya-Allah benda tu akan lama-lama kita dah jadi benda tu sebagai rutin, and benda tu bila mungkin orang tanya kau buat Sufi breathing. Wah. Dahsyatnya kau Sufi breathing terus. Kita dah sampai tahap tu kan. Doktor buat macam Sufi breathing. Sufi kot. Sufi kan. Sebab saya rasa macam generasi ni, baik kita namakan mereka generasi Sufi kan, best kan. Kan. Dia tapi sekarang dia orang main breathing je cukup lah jadi Sufi kan. Settle doktor. Okey doktor. Tadi kita ada borak juga pasal psikiatris. Kan? Ini doktor, ada orang yang betul-betul perlukan bantuan psikiatris. Tapi bila bagi tahu kan, contohlah, asal jumpa psikiatris je gila. Kan? Doktor pernah buat orang gila? Mana? Itulah tu kan. Bila cerita pasal jumpa psikiatris je, kau dia pasal dah nak gila ke kan? Sampai gila ke? Adakah memang dah gila baru boleh jumpa psikiatris? Dia sebenarnya pantang perkataan tu. Okay. Kami tak pernah guna perkataan tu. Sesiapa kata tersebut kan, gila kot, siap. Kena panggil, kena terangkan. Why? Dan dapat satu surat tunjuk sebab. Tak boleh. Perkataan tu? Pantang. 4 huruf tak boleh? Tak boleh. Okey. Jadi, sebab dia ada perkataan, dia berbeza. Okey. Kalau gila dalam perkataan psikiatri ni adalah psikosis. Itu bahasa yang agak psikosis tu maknanya dia dah ada halusinasi, dia dah ada itulah mendengar suara tahap kan, tertinggi tu. Dia ada masalah yang paranoid, yang berlebih-lebihan, sampai percaya orang nak bunuh dia, dan dia kena menyorok. Itu dah panggil psikosis. Tetapi orang Melayu ni ada dia punya perkataan yang kita kata mula ketawa je kan. Gila itulah kan. Aku dia rasa macam nak gila. Kau ni gila. Ni kenapa kan? Maksud air gila apa? Dia guna perkataan tu GILER, giler. 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 Jadi sebenarnya sebab tu dia ada kaunselor. Ada orang tanya siapa beza dia? Kaunselor, psikologis, psikiatris kan contohnya. Jadi peringkat permulaan jumpa kaunselor. Kadang-kadang kaunselor ni saya dah nampak lah daripada pemerhatian saya. Kaunselor ni mereka
agak structured ya. Okey. Kalau nak jumpa, permulaannya peringkat pertama ialah kita bual-bual dulu sejam. Kemudian kita jumpa minggu depan. Okey. Sejam pula kita buat sedikit aktiviti. Ah. Itu yang saya faham. Mungkin orang kaunselor marah saya nanti kan. Tak, mungkin dia orang punya skop lain-lain lah. Skop dia. Tapi sehingga kan bila jumpa saya kata saya dah dekat 3 bulan jumpa kaunselor. Okey. Cuma itu cara dia. Okay, psikologis cara dia lebih deep. Okey. Tetapi beza dengan psikiatris, kedua-duanya tidak boleh memulakan rawatan ubat. Oh. Dia cuma boleh buat terapi saja. Terapi, berbentuk terapi lah. Atau macam counselling kan, dalam bentuk bercakap macam tu. Okay, psikiatris ni berbezanya ialah dah kira peringkat agak serius. Okey. Bukan kata dia dah psikosis. Maknanya mungkin satu, dia dah tak boleh tidur malam dah. Okey. Dia dah asyik macam tak ada pergi kerja. Ketakutan yang berlebih-lebihan. Betul. Itu tak gila tu. Okey, Itu berlebih. maknanya dia dah sampai obses dengan sesuatu perkara. Sampai dah tak boleh buat benda lain. Okey. Jadi di situlah perlu kepada peringkat rawatan ubat. Oh. Rawatan ubat ni hanya doktor saja yang boleh prescribe. Okey. Jadi bila doktor prescribe ubat, jadi ada kala setengah doktor ni suka bagi ubat saja. Tetapi sebaik-baiknya perlulah ada gabungan antara terapi dengan ubat. Oh, dua-dua sekali lah. Macam Sophie breathing tadi tu. Ada setengah doktor tak percaya dengan nafas-nafas. Apa nafas ni? Apa dia kan? Dia kan. Macam mana boleh function pula? Bagilah kaunselor buat, tak payahlah you buat. Sebenarnya bila kita dah sampai peringkat jadi doktor ini, kita tak nak pesakit merasakan dah teruk baru nak jumpa. Kadang-kadang bila jumpa psikiatris tak semestinya memulakan ubat. Bila doktor jumpa, boleh lagi ni kita guna kaedah ni. Tak perlu ubat lagi. Mungkin ubat ni kalau tidur dia terganggu sangat, tak boleh tidur kan, dah 3 hari tak tidur. Kita bagi ubat untuk relax. Jadi sambil tu buat pernafasan, sambil tu buat satu kaedah untuk perbaiki balik ke dia punya rutin dia ke? Regulasi kehidupan dia. Okay. Tapi memang kalau agak sangat serius, depresi dia, kita start ubat. Macam tu. Tapi bukanlah seumur hidup. Kadang-kadang kita bagi dia 3 bulan. Datang balik, kena sambung lagi. Mungkin setahun. Tapi dia dah cuba, dia dah dapat balik jiwa dia. Mungkin lepas tu, kita tak perlu dah. tak perlu makan ubat. Contohlah. Tak perlu bergantung lah kan doktor kan? Dia tidak sampai ke level sampai bila-bila kena makan ubat. Kecuali penyakit yang ada macam psikosis tadi. Pak mendengar suara ni satu yang agak serius lah. Tapi kalau dia depresi, ada resah sikit, dia mungkin kita guna ubat. Okey. Macam sekarang doktor kan, kenapa saya tanya? Sebab zaman sekarang ni kita tengok social media kan, orang suka duk upload masalah diorang. Betul. Diorang mengadu di sana kan. Risau juga. Mengadu dekat sana dan mengadu satu hal yang bagi komen tu. Macam diorang ni hidup dalam satu kepompong yang sama doktor. Contohlah kan, katanya dia ni baru dibuang kerja. Yang komen tu tak pernah kena buang kerja. Betul. Tapi bukan main lagi menulis kan. Dan semua orang pun zaman sekarang dah bukan diklaim, dia orang claim, self-claim diri dia orang. Wah, aku ada anxiety. Aku tengah depression. Macam mana kita nak educate orang doktor? Ataupun kita nak bagi dia orang nampak yang dia orang ni belum sampai tahap tu sebenarnya. Mungkin dia orang stres je. Kan. So macam mana budaya upload masalah dekat social media dan macam mana nak label diri sendiri tu dah sampai tahap anxiety ataupun depression tu? So itu yang dia ada apa-apa sahaja mekanisme dia ada pros and cons dia kan. Ada baik dan ada buruk dia. Okey. Disebabkan generasi sekarang ni adalah generasi yang sangat bergantung kepada respon di social media. Banyak sangat sampai perkahwinan dan sebagainya. Perceraian pun termasuklah makan apa pun nak makan. ChatGPT lagi lah sekarang. AI atau ChatGPT contohnya dah nak dijadikan sebagai medium untuk orang meluahkan perasaan. Contohnya ada yang bila dia berchatting dengan ChatGPT ni, sekarang dah ada pula audio kan. Dia rasa macam dia bercakap dengan orang. Dia boleh bercakap dengan ChatGPT itu seperti bercakap dengan mak dia sendiri. Sedangkan mak dia pun tak macam tu. Jadi itu satu yang ada baik dan ada buruknya sebab dia tidak ada human touch. Betul. GPT ke AI ni ataupun kita meluahkan melalui social media, dia tidak ada human touch di situ sebab dia tidak ada filter.
Okay, bagi ChatGPT contoh sebab sekarang saya dah tengok trend sekarang ni. Dia macam menceritakan, baik aku sampaikan soalan-soalan soal agama pun dah pakai ChatGPT kan. Dan dia ada batas-batas dia. Okay. Sebab itu adalah man-made. Betul. Dia adalah man-made dalam bentuk robotik, dalam bentuk mechanical. Tidak ada human touch di situ. Betul. Jadi dia adalah sesuatu yang membahaya, tetapi boleh digunakan sebagai medium di mana ada orang memantau. Okey. Kalau kata dia gemar meluahkan pada media sosial. Okey, di sini yang saya katakan perlu ada kawalan diri sendiri dari sudut awareness tu. Sampai tahap mana aku ni dah meluahkan perkara ni. Betul. Jadi bila dia lihat, bila dia baca respon, makin lama makin negatif. Makin lama makin negatif. Makin teruk ni. Makin teruk ni. Maka di situ dia kena stop. Dia kena break. Ada break di situ mengatakan, ini dah berlebih-lebih, aku semua nak cerita je sebenarnya. Jadi masalahnya, what is the next step? Lepas tu apa? Betul? Tetapi bila kita lihat sebenarnya ada di kalau kat Facebook kan ada di situ dia bagi macam ala apa tu kita panggil mempromosi. Okey, iklan dia. Iklan berkaitan dengan anda ada masalah. Sekian. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kita selalu ada impression yang dia orang ni nak buat duit ni. Betul. Katakan ada free kot. Satu sesi dah berapa kan? Berapa ratus. Jadi kadang-kadang perkara ini yang kita jadi satu isu. Bagaimana nak dapatkan bantuan sekiranya tidak melibatkan wang yang banyak. Betul. Okey. Jadi di sini yang ada solusi dia, cuma perkara ni tidak diketengahkan. Diwawarkan. Okey. Kalau di klinik kesihatan ataupun di klinik kerajaan. Kadang-kadang saya dapat feedback kata, doktor saya kena tunggu 3 bulan. Appointment. Okey, jadi takkan saya nak tunggu 3 bulan kot, saya dah tak tahan dah ni. Jadi sebenarnya kita kena ada satu medium. Mungkin contohnya kalau tak silap saya, JAKIM ada dipanggil community social care kalau tak silap saya. Jadi tetapi berapa ramai yang tahu? Betul. Jadi kalau katakan keadaan ini dipromosikan lebih, mungkin memerlukan wang yang sedikit. Adalah sedikit, mungkin bayar RM10 contoh kan. Jadi itu adalah antara medium yang terbaik. Tetapi macam kita ada JAKIM buat platform macam ni. Betul. Mungkin selepas ini ada orang akan bertanya, mana saya nak dapat bantuan ni? Maka JAKIM boleh katakan kita ada KSK Care. Ya. Jadi di sini ada nombor telefonnya. Mungkin kita mulakan platform yang begitu. Kat arah situ lah kan doktor kan. Dan sebab ada juga ada yang mengupload dan lebih merisaukan doktor, kebanyakan generasi bukan generasi lah. Saya rasa circle kita pun, kawan-kawan saya, even tu kadang-kadang kita pun rasa macam apa yang dia tulis ni kita setuju. Dan kita jadikan luahan-luahan orang ni sebagai penasihat kita pula doktor. Ayat-ayat jiwang ni kan kadang-kadang kan, galau-galau ni, lepas tu dia implementkan dalam diri dia dan benda tu sebenarnya tak sesuai pun dengan keadaan dia. Itu yang membuatkan semua benda menjadi tak berfungsi dengan selari je lah kan. Jadi dia sebenarnya kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu isu dia. Betul. Jadi mungkin macam Ashraf ada podcast kan contoh. Jadi mungkin boleh ada satu situasi di mana melihat kepada respon netizen dia, dia panggil netizen ada respon dia, maka kita mungkin contohlah, saya tak ada podcast saya tidak ada platform yang macam ini, mungkin lepas ni doktor, mungkin lepas ni ada saya berkolaborasi dengan Ashraf contoh kan. Boleh. Jadi kita boleh satu lagi saya nak masukkan di sini ialah kita tidak agak terbuka seperti di dunia barat. Kadang-kala bila kita nak perbincangkan tentang masalah mental ini, ada rasa takut di situ. Betul. Kalau aku buat kan dia bunuh diri macam mana? Jadi kajian mendapati bahawa dengan bercakap tentang isu berkaitan dengan mental health, dia tidak akan menyebabkan orang tu lagi nak bunuh diri. Oh ya? Dia takut, kan cakap kan apa jadi kalau dia bunuh diri? Betul. Jadi sebenarnya kita cuba nak dapatkan solusi dia begini. Daripada mereka pergi cari kat tempat lain kan, platform-platform yang kadang-kala menyebabkan mereka rasa cool lah jadi depressed ni. Wah, ada orang rasa gitu kan. Kita buka kelab lah, ramai-ramai kan, beramai-ramai depressed. Cool to be depressed. Relax kan. Cool to be depressed. Jadi itu sebenarnya
cara mereka untuk kita kata denial. Oh. Denial itu satu masalah. Ya. Kita normalizekan pula. Aha. Jadi dia itu saya kata menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan Betul. solusi. Aha. Jadi sebenarnya kalau bolehlah mungkin platform ini digunakan untuk berbincang lebih kepada macam di radio kan ada, macam radio apa tu yang Maui tu, radio apa? Ikim. Uh, Bukan, Mawi Zayan, sorry. Zayan. Saya pernah dengar ada ustaz yang bagi. Saya suka dengar cara ustaz tu mengupas masalah dalam bentuk yang ada unsur-unsur agama. Tetapi dia faham. Contoh seorang wanita, dia kata saya teraniaya. Apa perlu saya buat semua tu. Jadi dia menceritakan zaman Rasulullah bagaimana. Kita nak orang yang begini, yang ada ilmu agama. Betul. Dan dia masukkan kefahaman sosial. Jadi mungkin radio ni mungkin susah kan nak call semua tu. Maka mungkin kita sediakan satu platform yang mana dibenarkan untuk berbincang. Kemudian solusi dia bagaimana. Jadi mungkin perlu mulakan benda. Ya. Tapi benda tu macam sebab bila cerita pasal mental health dia ada dua benda kan doktor. Satu adalah benda ni dah jadi normalize. Kan diorang anggap orang-orang upload pasal pasal apa ni mental health problem ni, katalah ada depression, ada yang sampai doktor kan sempat rekod dalam shower menangis-nangis. Orang depression saya tak rasa macam tu kot, sempat nak merekod dan sebagainya. Diorang rasa benda tu okey, bila dapat buat benda ni aku dapat attention daripada dunia supaya orang tahu aku tengah ada masalah. Is it benda tu dalam skop yang selesaikan masalah dengan masalah doktor? Okey. Kita kena ada satu lagi sekumpulan lah yang sebenarnya jika kami lah sebagai psikiatris kita melihat ini adalah satu bentuk personality. Ada personality yang begitu. Yang dia tidak personality ini jangan salah anggap. Bila orang kata personality dia, maksud kita menyalahkan dia. Bila personality ini sesuatu yang diulang-ulang dalam keadaan tak sedar. Kita panggil subconscious. Jadi sebab itu orang yang ada masalah personality ini, kita tegur dia, dia tak boleh terima. Sebab dia dalam keadaan sedar, kita menceritakan tentang keburukan atau kelemahan dia. Memanglah dia tak boleh terima kan? Tak nak lah. Tapi dia masih teruskan dengan tindakan begitu. Sebab apa yang dia lakukan sebagai satu kaedah denial. Yang mana dia berlaku dalam keadaan dia tidak sedar atau subconscious. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita cuba membawa dia ke satu tempat yang mana kita boleh, ini kalau kita boleh jumpa dia. Betul. Kalau yang berlaku dekat social media ini yang jadi masalah dia. Sama ada orang itu memang buat secara konten dia sedar. Mana dia nak buat konten saja je nak views kan. Ada yang keduanya dia tak sedar pun dia buat. Dan dia dah berulang, dia rasa macam best pula. Tetapi yang masalah yang ramai saya rasa ni mungkin mereka sekadar konten. Dan didapati cara ini menarik ramai orang. Dan tapi masalah pula selepas itu berapa lama dia nak maintain dengan konten benda yang sama. Maka dia akan menimbulkan isu. Mungkin dia selepas itu makin lama makin ke dalam dia boleh menimbulkan depression. Ke arah yang lain lah. Arah yang lain, dan dia sendiri mengalami depression lepas tu. Bermula tak ada sangat pun kan. Mungkin tidak sampai, mungkin suka-suka. Mungkin dia nampak macam ramai pula yang suka cara aku ni. Jadi, boleh buat duit kan. Contohnya. Tetapi dia mungkin ada depression dah. Faham. Mungkin ada, tetapi belum peringkat yang agak serius. Tapi parah. Dia menggunakan kaedah itu untuk overcome. Dia overcome dia punya isu itu tanpa dia sedari. Faham. Maka dia jadi satu bentuk personality dia. Dan akhirnya bila dia tak boleh handle, maka berlakulah apa yang kita sebut depression. Dan ada beberapa kes yang saya jumpa begitu. Bila saya tanya, dia content creator contohnya. Tetapi bila kita dengar macam best lah kerja awak ni. Barulah dia dapat cerita. Barulah dia boleh cerita, sebenarnya doktor, saya sebenarnya tak happy tau doktor. Baru dia boleh cerita. Jadi masa itulah nampak kelegaan dia. Sebelum ni dia tampal. Dia tampal. Is it dia memang nak didengari je doktor?
mungkin dalam macam tadi lah, dia cari orang yang nak mendengar, Tapi tak tapi jumpa. tak ada siapa yang boleh nak dengar. Baik aku cerita dekat platform social media ni, Betul. cakap je. Aha. Masalah selepas tu dia baca pula komen. Dan komen ni dalam bentuk tulisan. Makin parah. Makin lama makin mendalam dan dia start reflect on himself atau on herself. Ya, aku ni teruk ke? Betul ke yang orang tulis ni? Okey. Dan masa tu dia tidak ada cara untuk dia meluahkan. Sebab dia dah popular. Jadi di situlah tidak ada, kita panggil sistem untuk dia stop and analyse balik. Aku buat ni betul ke tak? Okey. If not, what am I supposed to do? Dia kena ada dia panggil Sampai safety net tu. Ya. Safety net tu kena ada. Cuma yang kesian ni lah doktor kan, bila orang-orang macam ni dia orang muncul dalam social media, dia dah jadi kita tak tahu nak labelkan orang ni depression ni apa, anxiety ni apa kan. Kadang-kadang kita rasa macam semua orang nak claim dia anxiety, semua orang nak claim dia depression. Apa jadi dengan mereka yang benar-benar fight dengan benda ni kan doktor kan? Itu adalah satu benda yang pada saya lah sebagai seorang penggemar social content ni, dia adalah satu benda yang sangat bahaya dan sangat menggelirukan sebenarnya. Sebab kita kalau dengar 10-10 cerita ada anxiety, macam mana kita nak bezakan doktor kan? Okey doktor, kita ada mungkin satu lagi soalan saya. Saya ada dua kategori yang saya rasa paling banyak sekali yang kita nampak. Tadi kita dah sentuh satu pasal attention seeker. Satu lagi, people pleaser. So maksudnya kita nak memenuhi expectation orang. Kita buat semua benda, kan aku buat macam ni kan orang kata macam ni, kan kata macam ni kan macam ni. Macam mana doktor orang-orang macam ni perlu sedarkan diri mereka? Okey, macam saya sebutkan tadi, apabila kita bertindak tanpa awareness itu, maka lama kelamaan dia akan menjadi satu siri subconscious dia. Tak sedar. It's a subconscious work, it's a subconscious action. Jadi apabila mereka merasakan, sebab kita ni tindakan kita ada dua. Are you doing something for a reward or are you doing something against a punishment? Okay. So you run away from being punished or you run towards something rewarding. Okay. Dia salah satu. Kalau you jenis people pleaser kan, mana dia merasakan keseronokan itu. Jadi dia boleh membentuk satu jenis, mungkin saya tak kata addiction. Mungkin satu bentuk yang dia merasakan, sebab kita macam sebutkan tadi, kita perlu faham dalam diri kita ni ada sistem yang kita panggil dopamin. Kau pernah dengar kan? Dopamin. Kalau sebab orang yang mengalami masalah ketagihan itu, dia ketagih dengan respon dopamin dalam otak dia. Merasakan setakat dia buat tu, seronok. Seronok. So kita nak please orang sehingga satu tahap kita lupa tentang diri kita sendiri. Jadi di situ kadang-kala dia boleh membawa kepada apa yang kita sebut sebagai addiction tadi. Ketagihan, internet addiction, ada banyak jenis addiction. Betul. Social media addiction. Jadi kalau kita merasakan kita ini isunya ialah orang tersebut. Orang tersebut mengalami situasi di mana dia sehingga ke tahap dia asyik nak please orang. Jadi kita nak stop dia macam mana? Okey, adakah kita rapat dengan dia? Okey, satu daripada kaedah yang saya rasa yang boleh kita reach out, siapa rakan baik dia? Okey, yang paling rapat dengan dia lah. Rapat dengan dia. Contohnya macam Ashraf dalam dunia podcast kan. Kalau Ashraf ada orang perasan, engkau ni aku tengok dah macam ni. Mana ada? Dah denial kan? Aku okey je. Aku memang macam ni. Tak, aku nampak engkau punya konten dah start macam ni. Orang dah start tegur. Tapi disebabkan Aisyah rasa macam dia ada satu keseronokan dah. Dah tukar style kan. Jadi bila ada orang menegur itu dan ada you're being very defensive, orang inilah yang perlu membantu Ashraf. Jadi macam mana kalau kata kita mendengar satu program tu, kita katalah si A ni kan, aku tengok dia lain macam dah ni. Macam mana kita nak bantu dia? Dia kena cari orang yang dia trust, orang yang rapat. Sebab dalam dunia ini, dunia yang mana takut orang tu jealous. Orang tu jealous kat aku ni, sebab tu dia macam tu. Kita ada perasaan tak best pula kat orang kan. So jadi dia punya emosi negatif tu sangat kuat. Jadi itu yang kita sekarang ni ialah berhadapan dengan gelombang ini. You don't trust people anymore. Sebab orang tu sebab jealous kat aku. Aku dah popular. Dulu dia bawa kat aku pula popular. Jadi dia punya reward itu dah jadi sesuatu yang
sebenarnya dia telah memakan diri dia lah, seolah-olah begitu. Jadi macam mana kita nak mengatasinya? Dalam dunia social media ni, orang itu kena ada, kalau kita lah, kata contoh dalam kita community social media kan. Contoh saya lah, saya. Kalau Ashraf kenal seseorang itu, Okey. dan Ashraf rasa macam ni dah tak betul ni. Okey. Ada tak satu bentuk regulasi tu? Ada tak rasa tidak ada kan? Tak ada. Tidak ada siapa yang meregulasikan Betul. benda ni. Maka mungkin kita kena buat satu kertas kerja. Kita jumpa authority dalam kes kita, siapa menteri yang berkaitan kan, contohlah. Kalau kita rasa ini satu yang membahayakan, betul. akan merosakkan generasi tersebut. Jadi orang macam Ashraf lah yang mungkin boleh membawa perkara ini. Tengahkanlah. Tengahkan, dan maknanya kena ada satu regulatory body. Ya. Yang masa ni saya rasa tidak ada kan? Tak ada. Rasa tak ada. Kecuali konten dia berkaitan dengan 3R. 3R lah. Itu Benda-benda yang tak boleh sentuh. Benda-benda gitu lah. sentuh. Tetapi yang berkaitan mental health ini, agak di sini, tabu lah sikit. agak tidak ada border kat situ. Tidak ada, orang kata, dia kena ada had dia. Ya. Jadi mungkin dalam situasi ini perlu diadakan satu bentuk regulatory body. Mungkin satu idea bagus. InsyaAllah one day kan. Sebab benda ni macam kita cakap tadi, doktor, zaman sekarang adalah zaman semua orang nak bersuara, doktor. Betul. Semua orang nak bersuara, semua orang nak lontarkan pendapat masing-masing, dan tak semua orang juga sedar apa yang dilontarkan tu betul ataupun tidak, ataupun setakat lontar je. Kan bila kita nak cakap je, kita tak tahu implikasi ataupun apa kesan dan juga orang kata subconscious yang lain lah, doktor kan. Okey, mungkin orang kata last but not least lah, doktor kan. Ya. Bila kita cerita pasal kita dah cerita banyak pasal simptom dan sebagainya. Okey, sebagai seorang manusia, terutamanya kita yang beragama Islam lah kan, macam mana kita sebenarnya menurut doktor nak mulakan dan teruskan perjalanan hidup kita supaya kita rasa lebih sihat ataupun boleh jauh sikit daripada masalah-masalah jiwa yang macam kita cakap tadi. Ya. So sebenarnya saya bukanlah orang yang paling arif. Cuma kita sekarang dalam platform JAKIM, contohnya, dan saya yakin JAKIM ada banyak buat program. Okey. Cumanya the program untuk reach out itu. Contohnya dia nak remaja datang ke masjid. Okey. Dah tahu remaja ni susah nak pergi masjid. Betul. Kan. Jadi mungkin satu daripadanya adalah reaching out dari sudut fizikal. Mungkin kita buka booth contohnya dekat shopping mall. Betul. Jangan lembaga zakat nak bayar zakat je kan, ada booth lah kan. Ada booth. Tapi kita buat satu booth yang mungkin kita letak remaja, yang mungkin memberi pamphlet, ataupun macam just bagi ada link. Bagi main game ke kan, ada small game link ke kan. untuk ada masalah. Dia dengan sebut masalah lah. Kita katakan yang kita boleh membantu. Okey. Jika anda perlukan bantuan. Apa yang perlu dibantu kan. Perlu dibantu. Jadi sebabnya kadang-kadang dari sudut agama ni ada orang berpandangan agak negatif. Betul. Stigma. Ini aku ni tak semayang, aku ni macam ni. Sebab aku tak semayang lah, aku macam ni kan. Habis aku kena garang. Jadi bagaimana cara dia, itu yang kita, ini sebab dia melibatkan dakwah juga. Betul. Yang kedua, dia melibatkan menarik minat mereka untuk ke arah kita. Betul. Tetapi permulaan kita kena keluar. Betul. Yang keduanya, menyampaikan dalam bentuk social media begini. Sebab saya tahu kita ni banyak sangat menonton TikTok. Kalau tak syok, slide ya. Kan, slide ya. Kalau tak suka slide ada lagu tu kan. Jadi macam mana nak sampai tu? Ini tak best ni, dah pakai songkok. Ni tu ustazah kan. Jadi simbol-simbol yang sebegitu, macam mana kita nak menjadikan mereka tertarik? Sebabnya dalam konsep untuk membantu ini, satunya dia memerlukan kepada tarikan itu. Okey, tarikan yang pertama ialah kalau aku pergi ke arah dia dapat bantu tak? Betul. Okay. Yang keduanya adalah kaedah dia. Ada beberapa kaedah. Contohnya mendengar. Contohnya menyediakan tempat. Tetapi kita dah faham generasi ini yang tak mahu dilihat. They don't want to be seen. Yep. But they want to be heard. Jadi kalau tak nak be seen, macam mana kita nak menyediakan tempat? Oh, dia pergi kat situ, tengok. Kau rasa dia ada masalah tu. Kenapa? Dia masuk kat bilik tu. Jadi kita nak menyediakan satu bentuk kaedah yang mana kita ada link. Jadi kita sediakan link itu.
kalau link ini adalah untuk kita jangan kata mereka yang memerlukan bantuan. Okey. Kita boleh membantu. Aha. Kalau katalah kita letak dalam bentuk yang macam mana yang Ya, bagi sesuai Aisyah, lah kan. Aisyah rasa apa ayat dia. Supaya Ayat, bila dia tengok, aku rasa aku ada masalah ni lah. Aha. Aku rasa nak pergi tanya lah. Jadi Kita kena wujudkan curiosity tu ke? dia Betul? kena mewujudkan satu tarikan. Betul. Yang keduanya, berbala tak aku pergi ni. Yang ketiganya, aku pergi ni, ada tak dia rasa aku ni macam ada Kena masalah. judge ke kan? Ni aku rasa aku ada masalah, tapi aku tak nak orang ada. Jadi kita nak kena faham cara mereka berfikir. Okey, yang kemudiannya ialah bagaimana kita nak masukkan elemen agama. Contoh Betul. tadi Sufi breathing. That is the best. Kan? Cuba tarik nafas, Sebab Allah. relax. Tarik nafas, relax. Sebab Allah. Simple Dan Allah akan bagi dia hidayah itu. Maka dia akan kata, best lah. First time saya tarik nafas, saya rasa macam dekat dengan Allah. Wow, kan? Betul. Itu baru bernafas. Cuba lepas kita belajar ambil wuduk pula. Betul. Awak ambil wuduk macam mana? Macam tu. Okey. Awak tengok saya ambil wuduk macam mana? Belum lagi solat apa-apa tak. Wuduk Sebab dulu. saya ingat lagi ada seorang ni, dia adalah dalam bidang tasawuf kan. Okey. Jadi dia bercerita yang seorang remaja ni datang, dia kata saya rasa saya dah jauh. Okey, terpesong. Saya rasa kalau awak tanya saya mungkin dah murtad kot. Allah Saya takut. Okey. Saya takut ni macam mana nanti saya masuk neraka. Jadi dia ada ketakutan, Okey. tapi dia masih sama dia nakkan bantuan. Ini ekstrim dah ni. Ekstrim. Maka dia tu, okey, saya tahu nak bawa ke mana. Okey. Ikut je saya. Okay, dia bawa ke satu tempat ni, dia nampak surau. Dia kata, saya kotor, saya tak boleh masuk. Jadi yang imam dalam tu keluar. Dia kata, saya tak boleh, dia ada lelaki kan. Saya dosa, saya pendosa. Okey. Jadi dia kata, kenapa? Saya dah lama tak masuk surau masjid ni, saya takut. Jadi dia tak apa, duduk je situ. Duduk je situ. Okey, marilah ambil wuduk. Tak nak. Okey. Tapi dia takut. Jadi okey, tak apa, awak tengok je saya ambil wuduk. Jadi dibenarkan budak ni duduk dekat luar surau tu, jangan masuk dulu. Sampailah budak ni dengar azan. Dah habis solat tu, dia kata, saya dah lama tak ambil wuduk. Okey. Sebenarnya saya malu. Jadi kita, itu ekstrim lah. Betul. Dah tahap dahsyat tu. Tahap yang dahsyat kan. Tapi macam mana kita nak menarik yang ramai-ramai ni. Betul. Jadi itu saya kata kena ada satu kaedah. Dan mungkin salah satu daripada caranya ialah dengan kita berinteraksi. Betul. Berinteraksi dan mulakan dengan kaedah, jom kita buat satu pernafasan yang macam contohlah. Contohnya lah. Sebab macam sekarang doktor kan, saya bila kita dah cakap ni, ada satu rumusan yang saya terfikir kan. Adakah bila kita kata zaman sekarang ni kan zaman nak mengadu, nak bercerita, nak meluah kan. Adakah bila meluah jadinya mengada, simpan maknanya kuat? Itu yang jadi dia punya kita panggil konflik untuk generasi ni sekarang. Dia nak meluahkan, orang kata dia lemah. Kalau dia simpan, bagus. Kuat, you're strong. Jadi itu yang saya katakan, yang jadi masalah sekarang ni, di mana mereka nak dapat bantuan ni. Jadi persediaan itu perlu ada dua arah lah. Kita dah nampak dekat social media, mereka dah guna ChatGPT. Betul. Mereka dah guna social media untuk menulis berbagai. Maka kita cari. Kita cari, dan perlu ada tu, saya kata perlu ada satu authority yang membenarkan kita mencari, reach out. Orang yang ini, kita reach out bukan hanya sebab mereka buat 3R je baru nak cari. Kita tengok, dia tak kena ni, ada masalah ni. Jom kita cuba contact dia. Dan bila kita dapat contact, katakan, itu saya minta maaf, saya tengok awak punya posting macam ni agak merisaukan. Seperti awak ada masalah ke? Awak nak ke berbincang? Mungkin dia kata, ada orang contact aku. Jadi dia macam tersedar. Jadi macam bagus lah dia ni. Aku nak contact dia balik lah. So mungkin ada cara yang begitu. Mari kita reach out. Betul. Each one ada macam katalah contoh kita lantik satu body ni, boleh tak you tolong screen? Bukan cari yang 3R je, itu biar orang lain buat. Kita cari orang yang meluahkan ni dengan cara yang sangat negatif. Betul. Macam mana ni? Dia dah sampai tahap meluah tu, dah kira satu action yang besar sebenarnya kan. Ya, betul. Tapi dengan cara yang tidak tidak memaksa, tidak terlalu sesuai macam mana untuk dia berkongsi semuanya kan, doktor kan. Mungkin Ashraf boleh
melakukan. Saya boleh usahakan benda ni doktor. InsyaAllah, One day. saya doakan. InsyaAllah. Amin. Amin Rabbal Alamin. By the way doktor, ini satu perkongsian yang saya rasa padat, cukup untuk mereka yang sedang melalui fasa-fasa tertentu doktor. Betul. By the way, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Sebenarnya banyak soalan dan juga banyak sebenarnya pencerahan yang kita nak ajukan kepada doktor. Tapi insyaAllah doktor, ada rezeki, ada masa, InsyaAllah. kita kongsi lagi. Alright. So Dr. Zul, terima kasih Sama-sama. sekali lagi. And kalau kata kita ada tersalah cakap ke Ya. tersalah ni pun minta maaf lah sama-sama kita doktor. Sama-sama. Mungkin sebelum kita nak habis ni, kita just nak shout out kepada korang. Nanti bila nampak video ni dekat mana-mana social platform Jakim, you guys kena pergi like, komen, repost, subscribe, share kepada semua orang. Sebab apa? Sebab semua ini untuk ummah. Satu lagi ayat yang saya mungkin boleh bagi, sometimes kita ni bukannya nak perhatian, tapi cukup diberikan. Kita bukan nak perhatian, tapi cukup kita diberi perhatian. Ya, doktor. Kita boleh beri perhatian pada diri kita. Betul. Kita lupa. Yang itu kita sebenarnya. Kita ingat kita hanya dapat perhatian daripada luar. Yes, exactly. Sebenarnya perhatian pada diri kita dan kemudian kita mohon perhatian daripada Allah. Betul. Semoga bila Allah lihat kita dengan rahmatnya, maka dia akan datang sakinah tu. Sakinah tu. Masya Allah. Kita dah ke yang itu dah ke lagi tinggi tu, betul ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Kan. By the way, kalau dah cari tak jumpa, carilah yang Maha Esa. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum.